Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Dapur Kidal. Hari ni nak masak pisang muda, masak lemak, cili api. Jom masuk Dapur Kidal. Okey, ini ada pisang ya, 5 biji pisang yang telah dipotong 3 ya. Satu biji saya potong 3. Ni ada 5 biji pisang. Ini saya guna bawang merah 4 biji, bawang cili rawit merah 3, cili padi 3, serai 2. Ini kita akan blender bersama kunyit. Ini ada santan 200 ml ya. Ini air dalam 2 cawan ya. Ini ada cukur rasa 2 sudu kecil. 2 sudu kecil serbuk ikan bilis. Saya tak ada ikan bilis yang fresh, jadi saya guna perasa. Ini kita akan blender sekali. Yang ini ada daun kunyit ya. Ini kering ya. Saya keringkan. Daun kunyit ni tapi ada bau kawan-kawan. Nanti bila masak dia jadi lembut balik ya. Jadi kita masukkan bahan perasa. Kita masukkan ini kunyit, kita serai, kita kemudiankan. Saya masukkan cili, bawang merah, cili. Okey. Dan juga kita tuang air. Masukkan 1,5 sudu serbuk kunyit ya. Saya tak ada kunyit fresh, jadi saya pakai serbuk kunyit. Kita akan blender. Okey kawan-kawan, ini rupanya ya, dah blender. Kita akan buat masak lemak cili api pisang muda ya. Kawan-kawan, ini saya panaskan periuk. Saya akan masukkan santan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santan, serai, dan kunyit ya. Dan kita akan lebur je semua. Simple, senang kawan-kawan. Mudah kan? Ni saya masukkan ya. Ini saya masukkan air daripada blender tadi ya. Masukkan semua ya, pisang. Lupa kawan-kawan, saya lupa nak bagi tahu asam keping. Okey, kita akan masak sampai mendidih. Okey, kita akan masak sampai mendidih ya. Nanti kita akan masukkan bahan-bahan yang lain ya. Ini simple, senang cara saya ya, lebur je semua. Ini tak ada tumis, tak ada apa ya, lebur je. Kita akan tunggu sampai mendidih ya. Okey, kalau kawan-kawan, kalau dah mendidih, kena selalu kacau ya, takut pecah minyak. Okey, kalau ni tips ya, kalau tak nak bagi pecah minyak, kena buat macam ni. Nanti dia insya-Allah tak pecah minyak ya. Okey, buat macam ni ya. Boleh kecilkan api, boleh buat macam ni. Saya masukkan 1 sudu gula ya. Dan kita akan kacau supaya tak nak pecah minyak. Okey, ni dah nak siap ya. Dah nak siap. Ni kunyit tadi ya. Nampak dia jadi sama kan? Walaupun kunyit tadi, daun kunyitnya kering, tapi bila dah masak dia jadi lembut ya, macam yang segar punya. Okey. Ni tips dia. Jadi daun kunyit boleh dikeringkan, baunya tetap sama. Dan bila dah kena masak, tetap juga lembut macam daun fresh. Jadi jangan dibuang daun kering yang dah kering ya, daun kunyit yang dah kering tu jangan dibuang. Boleh digunakan lagi macam ni. Okey, alhamdulillah dah siap ya. Dah rasa, dah manis, dah masam, pedas, semua cukup. Bolehlah dihidangkan. Alhamdulillah dah siap. Pisang muda masak lemak cili api ya. Simple, senang, mudah.
Okey, boleh dicuba ya. Okey, bye.